Apa itu indeks kesukaran item ataupun item difficulty index? Ia menunjukkan kesukaran suatu item sama ada mudah dijawab ataupun susah dijawab bagi soalan objektif seperti betul salah, isi tempat kosong, padanan, aneka pilihan. Formulanya adalah nisbah bilangan calon yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. Bilangan calon yang memberi jawapan betul bahagi dengan jumlah calon yang menjawab. Itu adalah formulanya. Okey, kita tengok dekat carta ataupun dekat rajah itu. Dia 0 hingga 1. Okey, kalau 0, sukarlah item tersebut. Kalau 5, 0.5 itu sederhana. Kalau 1 itu mudah. Itu adalah skala bagi mengukur indeks kesukaran item. Berikut adalah jadual untuk melihat skala kesukaran item dari 0 hingga 1, iaitu dari terlalu sukar hinggalah ke terlalu mudah. Selain menggunakan secara manual, kita juga boleh menggunakan Excel untuk menganalisis ataupun menilai indeks kesukaran item. Okey, saya mula. Okey, ini adalah, kita tengok kita warnakan dulu. Ini adalah item, jumlah item. Okey, ini pelajar. Ini pelajar sampai 20. Okey. Okey. Baik. Ini adalah item 1 sampai item 10. Soalan 1 sampai 10 lah. Ini jumlah pelajar dia ada 20 orang, tak salah saya, 20 orang. Ini yang menjawab. Okey, untuk item 1, ada yang jawab betul. Yang 0 ni jawab salah lah. Yang 1 ni jawab betul lah. Okey, tak faham. Okey, nampak. Okey. Okey, sekejap. Okey. Yang 1 jawab betul, yang 0 ni jawab salah. Okey. Baik. Macam mana kita nak tengok indeks kesukaran item tersebut? Okey. Nak tengok indeks kesukaran item. Okey, kita kena ingat dia punya formula tadi, jumlah yang jawab betul bahagi dengan jumlah pelajar. Kan? Jumlah jawab betul bahagi dengan jumlah pelajar. Okey. Pertama sekali kita kena sumkan, apa sum? Totalkan markah yang jawab betul. Okey. Cara dia senang je lah. Kalau kita guna formula lah, sum lah. Guna formula sum. Okey. Kemudian ambil daripada ini untuk item 1 sampailah apa namanya? Pelajar yang ke-20 dan kita ni. Okey, ada 13. Yang menjawab betul adalah 13. Okey, yang lain kita drag je lah. Drag. Okey, drag. Okey. Sekejap, saya betulkan. Okey, drag. Okey. Kemudian macam mana kita nak tengok indeks kesukaran? Okey, dia kata jumlah yang jawab betul bahagi dengan jumlah pelajar. Jadi kita sumkan, sum. Jumlah jawab betul 13 bahagi dengan jumlah pelajar 20. Maka indeks kesukarannya 0.65. Sekejap. Okey, untuk item 1 ni, okey, kita dah dapatkan. Sekejap, saya freezekan ni sekejap. Sekejap. Okey. Okey, untuk item 1 ni, nampak tak item 1 ni? Saya warnakan. Kita warnakan ni. Okay, untuk item 1 ni, dia punya indeks kesukaran dia adalah 0.65. Jadi, dia duduk di kawasan, kawasan mana tadi? 0.65. Mana?
0.65 tadi dia duduk di mudah. Mudah. Jadi item yang pertama ni mudah. Yang ini dia duduk di sederhana. Dia 0.41 hingga 0.60. Dia duduk di sederhana. Ni sederhana, ni sederhana, ni sederhana, ni sederhana. Yang ini 0.3 dia terletak di 0.3 sukar. Soalan tu sukar. Okey. Yang ini pun sukar, yang ini sederhana. Yang ini pun sukar ke? Yang ni sederhana juga. Okey. Yang ni sederhana. Yang ni sederhana, yang ni dua ni sukar. Duduk kat kawasan tu sukar. Jadi kita akan tahulah, oh item yang kita bina ni, soalan nombor 8 ni susah, sukar untuk murid jawab. Soalan nombor 7 ni pun sukar untuk murid jawab. Jadi kita kena boleh betulkanlah bagaimana nak memudahkan sikit soalan tu. Sampai budak-budak hanya 0.3 je. 0.3 ni masuk berapa budak lah jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sahaja daripada 20 orang student boleh jawab. Jadi ini kegunaan indeks kesukaran item. Ini kegunaan dia. Ini cara kita, ini lagi senang lah guna Excel ni. Kalau cara manual kita kena satu-satu kan, kena kira satu-satu. Tapi kalau Excel ni direct dah, dia ada auto je kan. Kita drag je. Okey, ini cara untuk buat dengan Excel. Okey. Satu lagi. Bagaimana kita nak guna SPSS untuk mencari indeks kesukaran item. Okey, SPSS guna SPSS pula. Okey, sekejap. Saya kena buka SPSS dulu. Okey, nampak tak? Data ni. Nampak kan? Nampak tu. Okey. Analyze. Nampak. Okey, analyze nampak tak? Saya tekan analyze nampak tak? Nampak tu. Okey, nampak okey. Analyze, deskriptif, lepas tu deskriptif statistik, lepas tu pergi ke deskriptif. Okey, ambil. Okey, masuk ke semua. Nampak tak kotak ni? Keluar tak kotak ni? Kotak deskriptif tu. Ada. Okey, bagus. Okey. Ambil semua soalan ni. Semua soalan ni. Ctrl A je lah. Okey. Pergi ke kotak variable ni. Lepas tu, option. Buang semua ni. Yang ni tak payah sebab kita tak belajar lagi untuk statistik. Tinggal min sahaja. Okey. Kursi apa semua jangan tanda, tak payah tanda. Variable list saja tanda. Kemudian continue. Kemudian OK. Okey. Nampak tak dia keluar ni? Nampak tak? Betul. Nampak Q 0.1 tadi 0.65. Dia punya indeks indeks diskriminasi lah. Indeks kesukaran dia tu. 0.65. Sama tak dengan dalam Excel tadi? Soalan satu ni. 0.65 tak? Check balik Sama tak dengan Excel tadi? Kita check balik mana Excel tadi. Ikut. Nampak tak? 0.65. Nampak tak? Ni soalan satu. Dia punya indeks kesukaran dia adalah 0.65. Samalah dapatan dia dengan soalan satu dengan buat secara SPSS 0.65. Itu maksudnya soalan satu tu kesukaran dia adalah 0.65. Dia dalam skala tu dia adalah mudah tadi. Kalau salah mudah kot. Sekejap Hai. Mudah tadi skala dia. 0.65. Mudah. Okey, mudah. Tu cara
kita buat secara manual, lepas tu menggunakan Excel, lepas tu menggunakan SPSS.